Assalamualaikum dan hai. Jom saya tunjukkan macam mana nak masukkan produk yang ada banyak jenis. Maksudnya tuan-puan ada produk yang ada variation lah. Produk yang ada variation contohnya ialah produk fashion. Macam contoh tudung saya berbunga putih, mungkin ada berbunga hitam. Design yang sama tapi ada atribut warna yang berbeza, putih, hitam, kuning. Ataupun boleh jadi juga dia punya saiz S, M, L. Kalau tuan-puan di F&B boleh jadi variation ni pada cup size, regular, large, ataupun pizza size kan, regular, large, extra large. Jadi untuk memudahkan pengurusan produk, kita masukkan variation iaitu attributes untuk produk-produk kita. Jom saya tunjukkan. Pertama sekali, sebelum kita masukkan produk, kita kena pastikan apa atribut yang ada dan masukkan dia sebagai variation. Tekan menu produk, pergi ke product variants. Dekat product variants, anda boleh ada product variants untuk barang yang sama, contohnya warna white and black. Untuk size, anda boleh ada yang sama ataupun berbeza mengikut produk. Contoh size untuk stokin, saya letak S di bawah buku lali, M atas buku lali, L dekat lutut. Okey. Anda juga boleh buat size pun sama. Jadi untuk tutorial ni saya akan tunjuk macam mana untuk buat dua variant, iaitu satu untuk warna jubah dan satu lagi untuk saiz jubah. Jadi kat sini saya dah ada warna, jadi saya buat saiz dulu. Jadi kat sini saya masukkan saiz pakaian. Jadi saya ada S, M, L, XL, 2XL, 3XL. Jadi ni untuk saiz lah. Mungkin nanti saya akan ada XL, saya boleh tambah. Jadi saya save untuk sekarang. So saiz pakaian saya ada S, M, L, XL, 2XL dan 3XL. Okey. Selamat mencuba.